Jom kita singgah kedai ni jap. Kak? Kak dalam edah, Kak tak boleh nak pergi mana-mana pun. Saya minta maaf, saya lupa. Tak apa macam ni. Akak duduk dalam kereta, akak tutup tingkap, kunci pintu. Aku bukan. Ya Allah, jangan tinggalkan aku, ya Allah. Temani aku, ya Allah. Aku bukan bidadari yang selalu menyenangkanmu. Kau bisa surga, bisa Astagfirullah. Astagfirullah. bisa sayangku, kau bisa luka, bisa bahagia dalam hidupku. Orang kata susah bercerai. Aku senang je. Kalau dia mengadu kat mama dengan papa, habislah aku. Silap-silap, malam ni juga aku kena rujuk balik. Karya akak ada dalam pendrive ni. Akak jangan sedih-sedih lagi. Akak bangkit sebagai Mak Sarah yang baru. Ramai yang berjaya lepas kejatuhan. Saya tahu akak boleh. Harin terlalu baik. Akak tak mampu nak balas. Saya buat ni untuk tebus kesalahan keluarga saya. Saya tahu akak boleh berdikari. Sebagai waris terdekat Abang Zul, ini tanggungjawab saya. Terima kasih. Ni Abang Zul bagi. Dia belanja akak. Saya keluar pergi kedai sekejap. Beli barang keperluan akak. Tak payahlah. Akak boleh berdikari. Nanti Mama dengan Papa balik, saya pergi Australia. Setahun dekat sana. Nanti saya mesej akak. Ketika cinta telah bersarang, taklukkan dua manusia untuk hanyut dalam. Aku ingatkan kau hantar dia ke rumah Mama. Kakak ipar tu wanita bermaruah tu. Dia sangat menjaga maruah bekas suami dia. Dia serahkan pada kau untuk beritahu kat Mama. Aku tahu dia takkan burukkan aku. Aku cuma risau kau je yang pengaruhi dia. Tanggungjawab aku untuk bantu dia. Bukan untuk masuk campur urusan korang. Dia bukan mudah dipengaruhi pun. Alhamdulillah. Semoga Allah je yang balas budi baik kau. Mama dengan Papa balik umrah bila? Esok aku pergi LA. Jemput dia. Kau ikut ke? Tak apalah, aku tunggu kat rumah je.
Sarah. Sarah. Selamat berangkat pulang, Mama, Papa. Semoga Mama dengan Papa sihat. Ya Allah, Kau ampunilah Mama, Papa, mereka yang sangat sempurna zahir dan batin. Kau peliharalah hati mereka dari rasa kecewa dan gelisah jiwa. Selama ini melayang tak pasti, kini telah kutemui kasih yang aku cari, cinta yang pasti. Berakhir sudah pencarian jalan cinta, berlabuh di ikatan suci kita. Berhenti sudah keresahan dalam jiwa. Kini aku dan kamu tak terbatas oleh waktu. Bila saya nak solat? Bila nak lepaskan I? Kenapa asyik itu je awak minta ni? Kita tak ada apa-apa masalah kan? Siapa kata tak ada? Kita dah lama ada masalah. Cinta kita dah lama mati. Kita tak boleh terus hidup macam ni. Abang cintakan awak. Tak. I tak. I tak boleh teruskan hidup macam ni. You nak ke tanggung dosa I? Kalau ada benda yang tak baik berlaku dekat I? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apa ni? Ingat Tuhan awak. Sebab I takut dosa lah anak kita berpisah. Dalam sebulan ni kan, awak asyik minta berpisah je kan? Apa kita dah tak ada masa depan ke apa? Tak ada. Dah ditakdirkan I kenal dengan seorang lelaki dan kami jatuh cinta. You tak rasa tercabar ke dalam hati I ni bukan you? You tak takut kalau I berdosa? Berakhir sudah Astaghfirullahalazim. jalan cinta, Aku gagal mendidik isteri aku. berlabuh di ikatan Dayuskah aku? suci kita. Berhenti sudah keresahan dalam jiwa. Kini aku dan ketika cinta telah bersarang, talukan dua manusia untuk hanyut dalam rasa dan rindu datang setiap saat, seolah tak mengizinkan sedetik untuk berpisah. Dan kini aku
Kau tak lunch ke? Kau? Baik? Kau tak nampak ke satu hari ni aku tak ada kat office? Kau pasal aku dengar banyak dokumen kau salah sign, salah kira semua. Kau dah jumpa Ellie? Aku ada dokumen nak serah pada dia ni. Ellie cuti lah hari ni. Jom teman aku minum sekejap. Ada benda aku nak cerita kat kau. Sekarang ni Sarah mana? Kenapa tak tahu? Isteri yang ditalakkan masih lagi tanggungjawab keluarga bekas suami. Zul kena ambil tahu kebajikan dia selama edah. Mama kawal emosi boleh? Dari tadi soal itu ini, kalau letak di rumah tangga kami sampai situ, nak buat macam mana? Pandai ya. Pandai suruh kami ni bertenang, sabar. Masa kamu ceraikan Sarah, ada kamu bertenang? Ada kamu sabar? Patutlah hati ni tak tenang. Anak aku kau ceraikan. Bagi tempoh kakak dengan abang bertenang. Kakak dah cakap dah. Nanti dia sendiri akan cari mama dengan papa. Kamu rancang semua ni ya. Kamu uruskan kami ni ke Mekah supaya kamu senang nak bercerai. Dulu lagi papa dah pesan. Kahwin bukan untuk bercerai. Kakak terima perpisahan ini sebagai takdir. Kenapa Zul jadi macam tu? Kita cuma merancang je. Rancangan mama dengan papa dah terbaik dah. Allah penentu segalanya. Mesti ada sebab. Kesian Sarah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, Mah. Sarah jodoh terbaik. Tergamak dia buat pilihan mama dengan papa macam ni. Abang cakap dia tak pernah bahagia pun. Cuma abang tak pernah burukkan kakak. Dia cakap kakak tu isteri paling baik. Paling sempurna. Isteri sempurna yang tak bahagia. Kahwin tanpa cinta. Abang dah cuba dah. Cuma cinta tak pernah datang. Dia buat dekat anak yatim macam ni. Terimalah padah dia nanti. Mak, doa ibu tu makbul. Tolong doakan yang baik-baik untuk kakak. Yelah, Arin dapat tahu pun bila abang suruh Arin tolong kakak pindah. Cakap tu psikologi memang meyakinkan kan? Aku tahu kau mampu kawal. Kau tak payah yakin sangatlah. Aku buat untuk jaga jantung papa. Untuk mama. Supaya tak sumpah kau. Apa perasaan kau kalau orang buat macam tu dekat adik kita? Kau sebenarnya ada perempuan lain? Bukan itulah isunya. Habis isunya apa? Aku bosan. Mama kahwinkan aku dengan orang gaji, bukannya isteri. Abang, kau sepatutnya ajar dia ikut kemahuan kau. Bukan buang dia macam sampah. Perkara ni dah berlaku. Aku dah bercerai dah pun. Apa yang penting sekarang, cari jalan penyelesaian. Bukannya selongkar sampah dalam rumah tanggaku. Jalan penyelesaiannya sekarang ni, Mama nak kau rujuk. Tutup matamu, bayangkan aku. Apakah ada cinta seperti dia?
bakal ada. Firasat berkata, aku berani membuktikan dengan cinta. Aku tercipta layak bagai Hawa, temani Adam di dunia. Tak perlu kau ragukan hatiku, tak perlu meragu. Alhamdulillah, siap juga akhirnya. Email dulu 80% ni, endingnya bila Cik Diana kata manuskrip ni lulus. Dah lah tu. Mati pula budak tu sekarang. Duduk dengan siapa? Dah lama duduk sini tak apa-apa keluar? Tak sihat? Senang kata datanglah rumah Kak. Akak tak ada buat apa pun. Tu kenapa, Kak? Dia tu memang macam itu. Selalu buku anak tiri dia tu. Dah lah laki mati tak tinggal kata. Kena jaga pula anak tiri yang tu lembab akal. Bukan Sarah ada. Ampun. Sarah tak minta nak belajar lagi. Sarah janji mana. Sarah janji Sarah tak akan minta. Ingat, Abah sayang Sarah lebih dari nyawa Abah. Nanti, kalau Abah dah tak ada, pandai-pandailah Sarah bawa diri. Sarah cuma ada Abah je. Sarah sayang sangat Abah. Berakhir sudah pencarian jalan cinta. Kami nak offer Cik Bayu untuk hantar manuskrip kepada kami. Kalau ada manuskrip baru, email lah. Korang dah lupa? Lepas terbitkan novel hari tu, satu sen royalty pun aku tak dapat. Bukan kami tak nak bayar. Buku Cik Bayu tak boleh jual. Tak laku. Kalau dah tahu karya saya tak laku, kenapa nak ambil risiko minta yang lain? Kali ni, buatlah cerita lain dari yang lain. Yang boleh laku. Jangan cerita yang sama je. Carilah karya penulis lain. Kalau nak yang sweet sangat, atas katil, atas ranjang segala. Orang lain punya pasal, kita kena marah. Sayang, thank you belanja I. Murah rezeki you. Untuk you, sanggup berhabis. Kalau untuk action, Payahlah sebut pasal dia. kenapa bila I sebut pasal dia, you tak suka? Ke sebenarnya you rindu dekat dia? You suka ke kalau I selalu ingat kat dia? Ya, mestilah I jealous. Okey, kita tak payah cakap pasal perempuan tu dah.
kita kahwin? Cepatnya? Sayang kan masih dalam edah lagi. Yang beredah tu perempuan. Lelaki tak bercerai pun boleh kahwin. Tak macam cepat sangat ke? I risau mama I suruh cari dia, rujuk. Kalau kita kahwin, tak adalah mama I nak cakap apa. Cik Diana, ada manuskrip yang nak saya type tak? Kenapa dia tak ada kerja ke? Ni ada nota kecil. Boleh pandailah awak nak sambung. Ini kan sama yang saya type. Ya ke? Sekarang ni kalau awak nak ambil cuti tanpa gaji, saya benarkan. Sebab saya dah tak mampu nak bayar gaji pekerja. Ekonomi makin teruk. Novel pun dah tak laku. Cik Diana, novel Cik Diana kan laku. Masalahnya sekarang, saya tak ada idea baru. Buat macam biasalah. Cik Diana type, saya jadikan novel. Masalahnya, saya tak ada ilham untuk buat draft, faham? Noli? Awak nak start kerja kan? Ni ada manuskrip lama saya. Kata tak ada. Saya terlupa manuskrip ni tersorok dalam fail manuskrip yang dah selesai terbit. Pastikan esok hantar cetak, pilih layout terjemah comel sebab Diana nak buat comeback. Esok? Mana sempat Cik Diana? Apa pula yang tak sempatnya? Layout dalam simpanan kan ada? Itu draft kasar. Saya kena type jalan ceritanya. Tak payah. Yang ni saya dah selesai edit. Oh, ya ke? Amboi, Cik Diana sekarang type novel sendiri? Sabar nak bawa you balik. I pun tak sabar sangat nak jaga you. Sebenarnya I pun dalam edah lagi. Bukan you dah lama bercerai? Sebenarnya perceraian kita orang baru je, Sah. I ingat dulu talak dah jatuh, rupanya tak. Dia tak nak mengaku kat mahkamah. Bila sah cerai? Kalau ikut edah lagi 2 bulan. Alah sayang. Sabarlah sayang. Tak lari guna dikejar. Itu gunung. Bukan you.
Mana baju aku tu, ha? Siapa pula nak ambil? Uish, saya stres lah macam ni. Mana pula dia letak baju aku ni? Rumah ni dulu meriah. Lepas tu sunyi. Meriah balik. Sunyi balik. Dah tinggal berdua semula kita ni. Manalah agaknya Sarah tak mendengar kita. Dulu Arin kata dia nak bertenang, biarkan dia bertenang. Ni sampai sekarang takkan tak tenang lagi. Hati perempuan susah nak lupakan apa yang lelaki dah buat dekat dia. Saya tahu status macam tu bukan semua yang sanggup bawa. Saya takkan terima perempuan lain masuk dalam rumah ni sebagai menantu kita. Saya tetap nak mereka rujuk balik. Kita bagi dia orang masa. Masing-masing bertenang dulu. Islam ni kan cantik. 3 bulan masa dibaginya. Kalau Sarah mengandung, talak tak jatuh. Kenapa dengan awak ni? Saya nak pergi outstation ni. I boleh apa dengar outstation you? I bagi you masa setengah jam untuk sampai rumah. Kalau tak pergi office. Sekarang ni pilihlah nak malu ke nak balik. Rudy, saya balik kejap Cik, pagi ni cikgu dah pergi Melaka kan? Ya, saya tahu. Saya ada hal mustahak kat rumah kejap. Nanti bagi tahu dengan bos, gerak dulu, saya menyusul kemudian. Dobi mana yang hantar baju I? Kalau dia orang tak reti nak basuh baju, lain kali suruh dia orang tutup je kedai dia orang. Oh, ni yang pasal baju koyak sikit tu Oh, asalnya memang baju tu koyak sikit. Masa abang hantar tu, budak tu dah bagi tahu dengan abang dah. Mungkin lepas basuh keluar daripada mesin tu, baju tu jadi koyak banyak sikit kot. Kalau dah tahu, kenapa pergi hantar? Lain kali hantar tailor dulu repair. Kenapa lembab sangat you ni Itulah nak jadi pembersih sangat kan? Kotor sikit tak boleh. Janganlah besarkan benda yang kecil macam ni. Benda kecil cakap. Kita tak baju tu beli berapa? Ada lelaki pun bukan nak bagi duit. Kita tak I berhutang untuk dapatkan baju tu. Okey. Abang minta maaf. Nanti abang ganti dengan baju yang lain Keluarlah semak je kat rumah ni lah. Ada lelaki pun sibuk outstation. Kaya tak pun. Nanti you makan dengan puisi tu, lepas tu bawa masuk kubur sekali. Senang. Hari tu aku dah nak cerita kat kau kan.
Terhalang Big Boss pula datang. Penting sangat ke jiwa kacau? Nampak sangat ke jiwa kacau aku ni? Jelas nampak. Aku dah bercerai. Astaghfirullahalazim. Kau ceraikan dia masa kau tengah marah. Kau tak payah takut. Kau pergi je sahkan lafaz cerai kau dan kau rujuk je balik. Senang. Aku memang nak ceraikan dia. Aku tak menyesal. Aku rasa lega. Tak adalah semak mata aku tengok dia. Kau sedar tak? Bergegar tau tiang arash bila kau berniat nak runtuhkan masjid. Tu syaitan melonjak-lonjak atas kepala kau tu. Suka tau bila kau ceraikan isteri kau. Bertaubatlah Zul. Kau bercakap macam aku ni buat kesalahan paling besar. Halal kot. Aku dah sahkan kat mahkamah. Sarah? Sarah? Ada ke kat dalam? Siapa dengan dia? Adik. Baru datang dari kampung. Oh. Cantik budaknya. Pemalu. Kenapa dia duduk seorang? Tak duduk dengan kamu sekali? Saya menyewa dengan kawan-kawan. Bujang kan? Takkan nak ajak tinggal sekali. Oh, ya tak ya juga ya. Sarah? Sarah? Ni abang kamu datang hantar barang. Saya belikan sarapan dengan barang dapur. Ayah sesusah. Tak susah pun. Memang nak lalu sini tadi. Terima kasih. Mama Papa sihat? Alhamdulillah. Akak dah sedia nak jumpa diorang. Nanti akak jumpalah diorang. Sekarang ni akak tak sedia lagi. Terima kasih. Yang ni kau nak kirakan sama dengan yang ni. So aku dah buat ni, dia tak ada masalah dah. Appointment kau berapa? Pukul 10.30. Lewat dah ni. Baik you bagi tahu klien, you lewat sikit. Okey. Sebab dia je kau bercerai dengan isteri kau. Tak adalah pengaruh je kau ni. Kau kan tahu isteri aku macam mana. Sebab itulah aku bercerai dengan dia. Alasan yang tak masuk akal. Kenapa? Semua orang cakap macam tu pasal perceraian aku. Berjuta kot orang bercerai kat dunia ni. Kenapa perceraian aku yang dipertikaikan? Siapa lagi yang pertikai selain dari aku? Cakap. Keluarga aku? Ellie, pertikai tak? Habis Cik Eda, akak dapat kerja, akak bayar balik semua hutang ni. Sampai bila nak harap belas ihsan orang? Takkan nak berkurung dekat rumah je. Tak makan. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Tutup pintu. Bahagianya adik-adik tu. Tak perlu kau
meragukan hatiku. Tak perlu meragu kepadaku. Takkan kurang cintaku. Nak menjawab nanti. Besok tolong carikan saya yang tadi saya tak jumpa. Okey. Lama tak nampak? Cuti 3 hari. Balik rumah upah. Bawa apa balik sini? Ikan berkasam. Ada. Nanti saya bagi. Ada banyak macam-macam ada. Upah lah bekalkan saya bagi kat kawan-kawan. Murah rezeki upah. Amin. Awak bila berangkat? Minggu depan. Okey. Ada jumpa belum tadi tu? Bang, dah balik. Apa yang dah balik? Baru dia sebut kamu. Maknanya banyak umur lah kan? Ni, Mama ni sibuk tanya pasal apa cerita Abang dengan Sarah. Mama tanyalah abang. Tanya Arin, tak ada jawapan lah. Ada gaya nak urujuk balik? Mama bagilah diorang masa. Tak guna kalau kita paksa. Jadi macam dulu je nak. Bukan paksa. Cuma Mama risau, dah 3 bulan je. Arin dah cuba dah. Sekarang ni pun Arin masih mencuba. Jangan risau, okey? Kalau ada jodoh, tak ke mana. InsyaAllah, Arin akan bawa kakak balik jadi menantu Mama semula. Bang, macam mana ni? Dah 3 bulan je. Takut tak sempat lah, bang. Tunggu je lah. Kau dah buat keputusan? Nak rujuk dengan kakak ke tak? Kau tak boleh lambat. Mama dah risau dah tu. Nak senang macam ni lah. Kau beritahu kat Mama dengan Papa sendiri sebab aku ni dah pening kepala dah. Acik nak suruh kau rujuk je. Apa yang Arin nak cakap ni, akak mesti tak suka dengar. Arin kena cakap juga. Apa dia? Mama nak abang rujuk juga dengan kakak. Mama paksa Arin bagi tahu kat mana kakak tinggal. Arin rasa Patut kau Mama tahu. sebab Arin dah nak fly. Nanti siapa yang nak tengok kakak? Arin tolong akak. Akak tak nak jumpa siapa-siapa. Akak tak nak rujuk. Akak tak nak. Akak boleh berdikari. Bagi akak ruang. Nak senang, rujuk je dengan dia. Senyaplah dia orang. Aduh, kau ni tak faham lah. Kau ingat hati boleh paksa? Kau nak aku sekolahkan kau pasal nikah kahwin ni? Kau nak isteri cantik, kau cantikkan dia. Beli dia pakaian lawa-lawa ikut cita rasa kau. Kau anggap dia orang gaji, memanglah tak macam model. Kau nak dia pandai, hantar dia belajar. Aku cari cinta aku. Tu yang aku dengan Sarah tak ada. Bukannya aku tak cuba. Tak boleh. Kalau dah pandang pun tak boleh. Ni kan jadi suami isteri.